Assalamualaikum. Saya Wan Arifah Fadli binti Wan Kamal Fahmi dari Sekolah Kebangsaan Zainab 1 Kota Baru Kelantan. Selamat datang ke Elite Academy. Dibina berasaskan konsep sekolah lestari dengan berpandukan matlamat pembangunan lestari. Pertama, bagi pelaksanaan matlamat SDG 4, setiap bilik darjah dan perpustakaan di sekolah ini direka supaya mempunyai persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran seperti pencahayaan semula jadi, pengudaraan yang baik dan perabot yang ergonomi. Ini bagi memastikan bahawa pelajar dapat belajar dengan selesa, berkesan dan mendapat pembelajaran yang berkualiti. Kantin sekolah ini pula melaksanakan matlamat SDG 2. Pihak kantin menerapkan SDG dengan menyediakan pilihan makanan yang berkhasiat, seimbang dan menyokong diet yang sihat. Ini termasuklah menyediakan makanan yang kaya dengan vitamin, mineral dan protein yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pembelajaran pelajar. Ketiga ialah pelaksanaan SDG 6, iaitu dengan menyediakan tandas bersih, selamat dan terjaga dengan baik. Ini termasuk memastikan penyelenggaraan yang berkala, sistem pembuangan yang berfungsi dengan baik dan menyediakan sabun serta air bersih untuk mencuci tangan sebagai amalan sanitasi yang baik. Sekolah ini juga mewujudkan kemudahan pengurusan kita semula yang cekap selaras dengan SDG 12 untuk mendidik para pelajar, guru dan staf di sekolah tentang pengasingan, pelupusan dan kitar semula sisa. Konsep Taman Hijau diwujudkan di sekolah bagi mencapai matlamat SDG 13. Penanaman pokok dan tumbuh-tumbuhan di kawasan sekolah adalah sebagai langkah untuk menyerap karbon dioksida, mengurangkan suhu dan meningkatkan kualiti udara. Untuk SDG 15, sekolah telah membina pusat pemeliharaan panda. Ia bertujuan untuk memperkenalkan kepada murid isu-isu berkaitan spesies terancam, termasuk panda dan membantu murid memahami kepentingan pemeliharaan dan melindungi spesies terancam. Untuk mencapai SDG 3, sekolah ini menyediakan fasiliti sukan yang selamat dan sihat, iaitu dengan menyediakan padang dan gelanggang, permainan yang dalam keadaan baik, bebas dari risiko kecederaan dan dibina menggunakan bahan yang selamat dan mesra alam. Program pendidikan seperti penyalahgunaan dana juga diterapkan di sekolah ini. SDG 1 di sekolah dilaksanakan dengan menubuhkan unit kebajikan pelajar dengan menyediakan bantuan kewangan kepada pelajar dari keluarga kurang mampu serta sokongan psikologi. Untuk SDG 7, pemasangan panel solar dilakukan di bumbung bangunan sekolah untuk menjana tenaga elektrik dari sumber solar supaya mengurangkan kebergantungan kepada tenaga elektrik konvensional dan mengurangkan kos bil elektrik. Untuk menanam pokok bunga azalea, saya telah membuat kod arahan di mana ejen akan menyusun blok-blok pokok bunga di sekeliling kawasan Elite Academy. Terima kasih.